Nak tahu tak macam mana isteri zaman dulu tangkap suami yang suka makan luar? Ini caranya. Setiap hari sebelum suami keluar, isteri akan tabur tepung pada celah paha suami sebagai tanda. Kalau suami berani bermesra dengan wanita lain, kesan tepung tu mesti akan berubah atau hilang. Memang teliti betul. Tapi si suami ni pun bukan calang-calang orangnya. Dia dah sedia awal-awal, lepas dia habis berhibur dekat luar, dia akan mandi bersih-bersih dan tabur balik tepung yang baru supaya nampak macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia ingat dia dah selamat lah kan. Sampailah satu hari si isteri buat pemeriksaan mengejut. Kali ni dia bukan setakat tengok tapi dia terus rasa tepung tu guna lidah. Si suami apa lagi? Terus cuak dan pura-pura marah nak tutup rahsia. Tapi rupa-rupanya dia dah kantoi besar. Isteri dia sebenarnya dah campur gula dalam tepung asal tu. Bila dia rasa tepung dekat paha suami dia tak manis, sahlah si suami dah tukar tepung tu dengan yang lain, memang tak boleh lari. Sebenarnya lelaki ni bekerja sebagai pemungut kutu, satu pekerjaan yang sangat popular untuk lelaki kacak pada zaman tu. Walaupun nampak macam hebat, hakikatnya hidup dia cukup tertekan, dia sebenarnya suami yang menumpang di rumah keluarga isteri. Walaupun isteri dia cantik, tapi perangainya sangat garang dan suka mengongkong, hidup dia rasa macam dalam penjara. Disebabkan dah tak tahan lagi hidup dalam kepura-puraan dan dikawal isteri, dia akhirnya buat keputusan nekat. Tinggalkan segala-galanya, tanggalkan pakaian dan keluar sehelai sepinggang untuk cari kebebasan hidupnya sendiri. Kisah mereka berakhir di sini, kita jumpa lagi di episod akan datang.